Okay, pagi ni kita petik timun dulu. Okay, timun Jepun. Yang ni dah cantik dah ni saiz dia. Dah boleh petik dah. Petik dia, tolak je dekat sini. Okay, dah dapat satu. Letak kat sini dulu. Ni ada lagi satu. Ni pun dah cantik dah saiz dia. Dah boleh petik. Nice. Kat sini ada lagi satu. Tapi yang ni bentuk dia macam tak cantik sangat lah. Dia tak lurus, dia tak bengkok. Dia macam lurus bengkok gitu. Lurus ada, bengkok pun ada. Yang dah cukup besar tadi tu 3 je. Ni ada satu lagi, mungkin esok kot dah boleh petik. Dia tak cukup besar lagi yang ni. Yang ni yang kecil-kecil. Ni tengah membesar lagi lah. Ni lagi 3-4 hari, insyaAllah boleh petik dah ni. So pokok timun Jepun ni saya tanam dalam pasu. Ada 2 pasu. Dua-dua saya guna media kokopit. Ni yang saya tunjuk dalam gambar semalam. Sebelum ni dah ada keluar buah dah dekat sini. Lepas tu saya keep on bagi baja, dia keluar bunga balik. Lepas tu dah jadi buah juga. So best lah bila tanam pokok timun Jepun ni. Tempat yang dah keluar buah tu dia boleh keluar lagi sekali. Okay, yang ni bunga betina. Dekat pangkal dia tu ada macam baby timun lah. Mana bunga jantan? Tak nampak bunga jantan pula. Semua bunga betina. Okay, pokok tu asalnya kat sana. Pasu dia kat bawah tu. Lepas tu bila dia dah menjala ke tempat lain ni, dia akan keluarkan bunga lah. Dekat cabang-cabang yang baru tu. So selagi pucuk tu ada, dia akan keluarkan bunga dan buah lah. So kita kena jagalah, make sure pokok kita tu sentiasa ada pucuk baru, sentiasa berkembang. So buah tu dia tak akan putus lah. Untuk pagi ni dapat 3 batang timun Jepun.